Assalamualaikum dan selamat datang kembali ke channel saya YouTube Leo Chaplin. Hari ini kita akan ke Bazar Ramadan di Bandar Baru Udah. Di Bandar Baru Udah ni ada dua Bazar Ramadan. Satu ialah berdekatan dengan Pejabat Pentadbiran Udah Holdings. Semalam saya dah pergi. Yang itu tak berapa viral sangat. Yang ini memang viral kerana apa? Tengok di depan. Ini ialah barisan kenderaan yang parkir di tepi-tepi jalan untuk mengunjungi Bazar Ramadan ini. Kan? Jam kan? Saya pun memang sengaja datang pada jam 5 lebih ini untuk merasai jam ini dan juga untuk berkongsi kepada anda keadaan kesesakan lalu lintas di sini. Ni dia. Di sebelah kiri kita, inilah bazarnya yang sebentar lagi kita akan kunjungi. Dia panjang ya. Yang ini berdekatan dengan Masjid Jami' Bandar Baru Udah. Dan bazar ini diatur mengelilingi lot-lot kedai yang anda lihat di sini. Lot-lot kedai 3 tingkat ini. Dia terus hujung. Bila anda nampak hujung barisan kedai ini, itulah di mana bazar ini akan mula membelok dan mengelilingi lot kedai ini di sebelah belakang. Dan di depan sana anda nampak kubah masjid. Itu ialah Masjid Jami' Bandar Baru Udah, yang mana saya percaya adalah salah satu masjid pertama di Johor yang dilengkapkan dengan sistem hawa dingin, aircon. Okey, sekarang saya sedang dah jam dekat sini, traffic jam kan. Saya nak cari tempat parking, dan bila saya dapat tempat parking, kita akan mula bersiar-siar sambil saya dapatkan beberapa juadah untuk berbuka puasa, dan saya akan kongsikan dengan anda. Okey, saya nak cari tempat parking. Kita dapat parking agak jauh berdekatan dengan sekolah menengah kebangsaan Bandar Baru Udah, tepat seberjalan. Tapi tak apa, sementara berjalan saya nak ada sikit info nak bagi tahu. Kawasan Bandar Baru Udah ni ialah kawasan elit. Macam kawasan, kalau tak silap saya, kawasan Bangi ke Bangsa dekat KL lah, ke dekat sini. Kena berhati-hati kalau anda beli juadah-juadah Bazar Ramadan kat sini lah, kerana mungkin harganya lebih tinggi daripada di tempat-tempat yang lain. Jadi kena tanya dulu harganya. Kalau mereka tak paparkan harga, saya tak tahu lah sama ada KPDN KK mewajibkan untuk para penjual dan penjaja di di Bazar Ramadan untuk memaparkan harga-harga. Tetapi saya tengok tak ada jugalah yang tak paparkan harga-harga. Mungkin kerana banyak sangat jenis-jenis makanan. Kalau mereka nak tandakan harga agak banyak kan, tak sanggup. Jadi itu salah satu aspek lah. Mungkin juga dijadikan alasan kepada mereka-mereka yang ingin mengambil kesempatan. Jadi lebih baik anda tanyalah sebelum anda order ya, juadah-juadah di sini, to be safe. Okey, mari kita teruskan perjalanan.
Sudah satu set RM15 bang. Bagi minuman dia. Boleh? Ya kak, saya jual kambing kak. Tadi orang tahu saya jual kambing. Dua motor RM3. Bang, RM3 bang, dua motor. Ais singa dah juga bubur. Yang daging paru ada ais singa. Ais singa bubur. Yang daging paru ada ais singa bubur. Lepas RM10 bang. Boleh cedok sendiri RM10 je, boleh penuh harga. Nanti abang. Apa RM3. Terima kasih.
Tahu tu boleh. Silakan cendol. Kecil 6. Kau punya apa? Mari. Pizza Itali. Mari. Pizza Itali. Lagi macam mana? Nanti dia kacau momentum. Boleh bang. Yuk. Dah. Belum ya? Panas lagi, mari singgah dulu. Ya, panas dulu. Ya Mak Betul singgah, kita ada 7 pelabur Mak Betul. Kopia, ajar pun siapa boleh Mak Betul. Ya bang, boleh bang. Boleh ambil gambar kita bang. Betul bang. Nombor je bang. Jumpa bang. Tengah. Ayam tadi. Mustafa. Lebih kurang lah. Mustafa ayam tadi. Mustafa. Ayam tadi. Mustafa. Ayam tadi. Beli. Ayam boleh pilih mana ayam apa? Aduh. Aduh.
buat konten. Ya dek? Apa tu bang? Wadik. Laksa piring satu dek? Boleh? Ha. RM7 je. Tujuh baik. Dulu 8 bang. RM8. Oh, okey dek. Saya. Okey dek. Terima kasih. Assalamualaikum. Bang, kecil lah. Ya. Ya? Satu dek. Ha. Boleh. QR-nya mana dek? Ni. Oh, sana. Okey. Okey. Ya kak, kecil lah. Kecil je. Ada plastik. Betul tu je. Tak ada. Yang ni RM7. Okey dek. Terima kasih. Okey, dek. Oh, ada apa? Udang daging eh? Oh, buat satu-satu lah. Satu-satu. Ha. Ada QR dek? Berapa tu? RM5. Okey. Terima kasih. Eh, 20 biji tu? Ha. Anda telah Okey, terima kasih. Saya beli. Saya ingat bang, talam keladi bang. Baru muncul hari ni bang. Baru muncul bang, sepanjang meniaga ni. Bulan puasa. Okey, cik. Ikut rojak tahu satu tu? Ya. Ha. Terima kasih cik. Tujuan. Nasi ayam. Satu lagi tu nasi ayam. Ha? 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 Ayam mana kak? Okey, terima kasih. Okey, baik. Satu. Ni 5. Satu. Ya. Boleh? Kau kira macam mana? 4 eh? RM5 4. 5 paling okey. 2, 3. Empat, lima. Boleh. Kau sambal je? Oh, sambal. Lagi? Dengan ni. Dengan ni. Campur lah. Boleh. Ini 2 dia. Ini kira macam mana? Ni 5 sama. Sama? Okey. Campur lah. Oh, ini 3. Boleh. Yang ni kan? Boleh. Okey. Oh, 8 eh? Apa lagi? Okey, terima kasih. Berapa ringgit dek? 5. Okey, satu. Boleh dek? Sekali je. Okey dek? Terima kasih. Terima kasih. Sama. Ya, guys, macam
Satu ni klasik. Klasik. Recording ke? Hai. Dari Tentu bahasa barang. Mie rebus Haji Wahid. Kita ada dua soalan bawah dan if you want to buy mee rebus, you have to answer the mathematics first. You got equation here. Wah, ada soalan. Okey, jap. Okey, jap. Dah lama dek, form 5 dah lama dek. Jawapan dah ada dah. Jawapan dah ada. Jawapan dah ada dah. Pilih jawapan. Boleh. Aduh, kasih banyak lah ni. Okey lah, tengok. Kalau nak selesaikan berhari-hari tak selesai. Okey, baik-baik. Okay, that bisa very good. Form 5 tahun 89 dek. 89 dek. Tak boleh pakai lah dek. Hidup lagi. Kan. Okey dek, terima kasih. Assalamualaikum. Oh, panas. Kepanasan. Pukul 6 petang, 6.04 petang, kita baru saja selesai memburu juada-juada untuk berbuka puasa pada petang ini. Okey, mari kita tengok apa yang kita dapat ya. Saya pun tak pasti berapa yang saya habis tadi, tapi tak apa, kita bukakan kalkulator, kita kira sama-sama Inilah dia hasil buruan kita. Okay, kita buka. Yang pertama ialah mie rebus. Mie rebus Haji Wahid berharga RM7. Yang klasik lah RM7. Okey, 7 campur. Sebab dia ada daging, ada ayam, ada udang, tak silap special. Saya suka yang klasik lah sebab Haji Wahid ni dia dia simple tau. Lagi simple, lagi sedap. Jadi kita teruskan. Yang kedua ialah maaf ya, tekak kering puasa. Ayam percik tetapi bahagian rangka. Pertama kali saya jumpa rangka ayam dibuat percik, ayam percik. Yang ini ialah RM5. Okey, 5. Masukkan dalam kalkulator kita. Seterusnya, kuih. Okey, kuih. Tadi saya beli kuih agar-agar 4 jenis. 5 jenis. 5 jenis RM4. Dan paus sambal dengan apam beras 5 biji RM4 juga. Jadi di sini ada RM8. Okey, 8. Lagi kita ada denderam. Okey, denderam ni kegemaran wife saya. Jadi saya beli sebanyak 20 biji yang berharga RM5. Campur lagi dekat kalkulator kita. Dan kemudian kita ada apa ni rojak tahu. Rojak tahu special katanya. Okey, rojak tahu istimewa kata silap saya. Ini RM5 masuk. Berapa tadi 5. Ya betul, RM5 campur. Dan kita ada air katira. Okey, saya rasa ini yang paling mahal lah yang saya beli kalau berbanding dengan saiznya. Air katira Abu Bakar ni dia terkenal. Jadi saya sanggup bayar RM7. RM7 campur. Okey. Yang besar kalau botol besar, botol mineral yang besar tu RM25 dek. Woi, kita try yang ini cukup lah tak ramai pun rumah saya. Dan kita ada pulut bakar. Pulut panggang. Satu RM2.50. Dekat sini saya beli satu yang daging, satu yang udang. Jadi total sini RM5 campur RM5. Okey. Dan yang terakhir kita ada laksa pining. Laksa pining pun alamak, lupa saya ni yang saya beli pertama tadi. Kerana saya beli dia yang pertama lah, saya sekarang dah agak terlupa. Saya rasa RM5 kot. RM5 lah kita letak RM5. Okey. Jadi
Jumlah yang kita habis pada petang ini RM47. Nampak tak kejap saya terangkan sikit Okey, RM47. RM47 kita dapat berapa banyak juadah hari ini. Okey, makanan utama laksa dan okeylah, rojak tahu ni pun lah sebab dia banyak kan. Kemudian mi rebus. Okey, ada 3 makanan utama, boleh makan 3 orang lah mungkin hari ni. Okey, 3. Dan kita ada kuih muih. Kuih muih kita ada sorry, lauk lah, lauk sampingan 1 ayam percik rangka. Okey, 1. Dan kita ada kuih muih. Kuih muih kita ada pulut panggang, denderam, pau sambal, apam beras dan berbagai jenis agar-agar. Okey, ataupun kita panggil bingka lupa lah pula, agar-agar lah. Okey, kita ada 3 jenis kat sini. Dan kita ada 1 air lah. Okey, air ni kita sebenarnya tak cukup untuk 3 orang. Okey, kita boleh untuk 2 orang cukup. Tapi kalau untuk rasa-rasa boleh lah Untuk rasa-rasa boleh sebab ni istimewa. Kapira Abu Bakar ni terkenal dekat Johor. Jadi jumlah yang kita dapat kat sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lah. 8, RM47. Alamak, terselit dah kat bawah ni. Saya terlupa Karipap sardin kita. Ini yang ini menyebabkan yang membuatkan saya sangat terperanjat. 3 keping bersaiz macam ni RM2 dek. Mana nak dapat dek? Dan agak berat ini bukan karipap angin Ini bukan karipap oksigen, ini karipap sardin. Saya rasa dalamnya penuh lah. Sekarang tak boleh try kan, belum buka puasa. 3 keping RM2 dek. Mana nak dapat dek? Okey, kita campur balik kepada kita punya RM47 tadi. RM49. RM1 kurang daripada RM50. Berbaloi kan dapat semua ni. Saya rasa tak mahal mana kan? Taklah, tak mahal. Tetapi semalam yang saya beli dekat berdekatan dengan pusat dengan pejabat pentadbiran Uda Holdings tu dekat sebelah sana Orang panggil sini bangunan hijau dekat Uda ni. Agak mahal kat situ Yang kat sini tak berapa mahal pula. Patutnya kat sini mahal sebab apa? Okay, kita jeleng sebelah kiri kita. Ni rumah memang cantik lah, rumah besar. Kat sini kawasan elit tau. Tapi lebih murah daripada yang kat sana. Dan lebih banyak pilihan. Sebab kalau awak tengok tadi panjang kan. Saya rasa kat situ ada 1 kilometer paling tidak pun sebab kita pusing. Saya rasa 1 kilometer kita jalan tadi dan kita dapat semua ni. Ada juga yang mengatakan bazar Ramadan dekat sini ni ialah yang terpanjang, antara yang terpanjang dekat JB. Tetapi yang saya pastilah ini yang paling elit dekat sini. Sebab kawasan elit. Tapi harga okey lah, not bad kan. Pun besar-besar juga. Dia punya portion dia besar. Not bad. Okay. Jadi rasanya biasalah kalau bulan Ramadan ni kita pergi kat bazar Ramadan, semua kita nak makan. Sebab kita tengok semua sedap. Saya rasa memang sedap lah. Kalau buka puasa ni walaupun air kosong pun sedap sebab keberkatannya. Okey lah, jadi itu yang saya nak kongsi untuk hari ini. Mungkin esok saya nak ke satu lagi tempat yang tempat bazar Ramadan yang klasik sikit, dipanggil Kampung Melayu Majidi. Mungkin saya berpeluang. Okey, kita cubalah kalau dapat besok. Okey. Jadi sementara itu, terima kasih kerana bersama-sama dengan saya pada pengembaraan atau petualangan hari ini mendapatkan juadah-juadah berbuka puasa di Bazar Ramadan berdekatan Masjid Jamik Bandar Baru Uda yang dikatakan elit tetapi tak mahal mana, memang berbaloi. Okey, boleh datang ya. Okey, kita jumpa lagi di lain hari dan masa di saluran yang sama, Leo Chaplin. Dan jangan lupa untuk tengok jeleng-jeleng sikit channel kawan saya, sahabat kita dari UK, Silver Fox JB atau dinamakan kembali Going Nowhere Fast. Dan ada juga The Camera Never Lies. Banyak dia memperkatakan dan berkongsikan tentang apa yang ada di dalam Johor, terutamanya Johor Bahru sini, macam saya. Okey, saya ucapkan Assalamualaikum, terima kasih dan kita berjumpa lagi di lain kali. Bye bye.